Berdosakah isteri curi duit suami kalau suami kedekut dan berkira? Ada juga seko lagu tu. Dengar baik-baik. Apa makna mencuri? Akhzu malil ghairi khafiyatan bi ghairi idnih. Mengambil harta orang lain dalam keadaan diam, tidak dengan izin. Jadi apakah hukum mencuri? Haram. Melainkan dua jenis curi yang tidak haram. Dua jenis curi yang tak haram. Lain haram. Toki curi harta cucu, haram. Abang curi duit kakak, haram. Ayah curi duit mak, haram. Menantu curi duit mertua, haram. Kawan rapik curi sama-sama kapik, haram juga. Faham? Dua saja tidak haram. Yang pertama, isteri curi duit suami dengan dua syarat. Nak beli keperluan rumah. Yang kedua, suami kedekut. Faham? Isteri minta beli susu anak. Faham? RM50. Suami ada duit. Kedekut tak mau beri. Maka boleh ambil tanpa izin, mencurilah. Tidak berdosa. Faham lagi? Tapi ada syarat pertama kena ingat tu. Keperluan rumah sahaja. Ada pun joli tak boleh. Nak beli lasir tak boleh. Nak beli TV tak boleh. Bukan keperluan. Nak beli kapet bukan keperluan. Keperluan yang tak dapat tidak. Makan, minum, bayar sekolah anak dan sebagainya. Faham lagi? Itu pertama, curi tidak berdosa. Tapi ingat, kalau susu tu RM50, ambil 100, wajib balik 50. Sebab bini kita ni, dah biasanya balik ke tak piti? Dah balik dah. Aku pernah kena. Nak beli meto RM5, kita seluk kocek ada harga 100, 300. Ada surah mana orang beri. Jadi wis 100. Patut balik ke apa? 95 tau. 7 tahun dah balik lagi. Faham? Ada guna gitu. Halal lah bini kita. Betul tak? Dia banyak. Kita kena tasamuh. Hidup berumah tangga ni tasamuh. Bukan tu berumah tangga. Ngadik-beradik pun kawan-kawan. Banyakkan halalkan. Bila kita banyak halalkan, Allah akan maafkan banyak salah kita dalam hidup kita. Kan kita hidup banyak salah. Betul tak? Ni bini pinjam RM50, minta bodoh lagi. Lagi minta apa bini mu? Dia beranak anak kita mujur dah. Betul tak? Dah curi duit saya tak? Memang tak. Memang kopang ni memang suka curi. Nampak? Biasa tu. Kena terima lah tu. Tapi jasa dia besar pada tu lagi. Mana? Dia melahirkan anak kita. Acu dia gila beranak. Dak lelah kita. Dia kata, abang, tahun ni Ambo beranak, tahun depan abang. Acu yang ribet. Dan nak boleh ketubik budak. Betul tak? Mampu kerah kita. Itu satu. Curi harta suami, nak beli benda yang perlu, selepas minta dahulu, tak beri. Kalau tak minta, dia akan curi lalu tak boleh. Okey. Yang kedua, harta kita sendiri. Tidak haram. Okey. Piti kita RM10,000, terbola sapu, ikat getah, kuci lalaci, tutup gerobak, tutup ikut dapur, kunci pintu dapur, ambil tangga, khobek mula ikut tikar, pecah tikar, masuk dalam bilik kita mula, kita pecah gerobak sendiri, ambil piti tadi. Halal ke haram? Dok. Bodoh namanya. Nampak tak? Soalan seterusnya.